Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebut, innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdis salihi fil jannah. Sesungguhnya Allah mengangkat darjat seorang hamba soleh di syurga. Kemudian hamba soleh itu kata, ya Rabbi, anna li hazihi, wahai Tuhan, bagi mana semua ni? Pahala dia pun tahu dia tak buat sebanyak ni amalan dia di dunia ni. Fayaqul, Allah kata, bistighfari waladika laka, disebabkan kerana istighfar, minta ampun anakmu untuk kau. Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang anak-anak ni, kita pun jadi anak. Mungkin apabila masa ibu bapa kita hidup, kita rasa macam tak sempat kita nak membalas yang sepatutnya jasa dia. Ada banyak kekurangan kita rasa terhadap kedua ibu bapa kita. Nak tampung tak boleh. Yang pergi tak kembali lagi. Tapi yang ada di hadapan kita ialah istighfar untuk mereka. Yang melebihi daripada kita pergi hantar makanan, kuih, walaupun itu kita kena buat kalau mereka masih ada. Tapi hari-hari dengan kita istighfar, pada solat kita, pada tahajud kita, kita minta ampun untuk kedua ibu bapa kita. Hari-hari mereka menerima ganjaran ketika mereka berada di dalam kubur dan di akhirat kelak. Itulah jasa yang besar anak. Dan kita pun yang tua-tua, yang ataupun yang tak tua, mati tak kira yang ada anak, itu juga harapan kita. Sekarang ni kalau duduk di rumah, mungkin kalau ada apa-apa, tak cukup, ibu bapa telefon anak dia mana ni. Ni mak tak cukup ni, mai hantar Zat. Di akhirat, masuk kubur tak boleh. Ni, hang tolong istighfar kat aku Zat, tak boleh. Melainkan anak tu, yang Nabi sebut, wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak yang saleh yang doa untuk dia. Itu tak putus. Salat dah putus, puasa dah putus, tak boleh buat dah. Zikir dah putus, doa anak tak putus. Doa untuk ibu bapa kita.